Tahukah anda, sejak tahun 2007, Gaza dikenakan sekatan ketat selepas berlaku konflik politik di wilayah itu. Disebabkan sekatan ini, barangan asas dan bantuan kemanusiaan sangat sukar masuk. Lalu bermulalah usaha antarabangsa untuk menghantar kapal bantuan yang dikenali sebagai flotilla. Misi pertama berjaya pada tahun 2008 apabila beberapa kapal kecil berjaya membawa masuk ubat-ubatan. Namun pada tahun 2010, dunia dikejutkan dengan tragedi besar melibatkan kapal Mavi Marmara. Kapal itu adalah sebahagian daripada Freedom Flotilla yang membawa ratusan aktivis dan bekalan bantuan. Dalam perjalanan ke Gaza, kapal ini dihalang di tengah laut dan serbuan tersebut mengakibatkan beberapa aktivis terkorban dan ramai cedera. Sejak itu, pelbagai flotilla lain cuba masuk ke Gaza, ada dari Ireland, Skandinavia, Sepanyol dan banyak negara lain. Namun kebanyakannya disekat sebelum sempat sampai. Walaupun tidak berjaya tembus sekatan, flotilla ini tetap penting kerana ia menarik perhatian dunia kepada nasib rakyat Gaza. Dan pada tahun 2025, dunia sekali lagi menyaksikan konvoi besar yang dinamakan Global Sumud Flotilla. Lebih 40 kapal, ribuan aktivis dari pelbagai negara bergabung untuk menghantar bantuan ke Gaza, walaupun risiko tetap tinggi. Misi ini menjadi simbol bahawa solidariti antarabangsa masih wujud dan perjuangan kemanusiaan tidak pernah padam.